Assalamualaikum. Hai, rasanya ramai yang dah tahu saya baru saja grad. Ya, I know. Bachelor je pun. Tak payah nak poyo sangat. Tapi suka hati orang lah, orang nak buat video. Kepada abang-abang yang sudah ada master, kakak-kakak yang sudah ada PhD, doctorate, professorship, or whatever superfluous titles that you guys have, izinkanlah saya sebagai seorang budak yang baru belajar, ambilkanlah, tolong jolokkan. Izinkanlah saya sebagai seorang budak yang baru belajar agar dapat meraihkan tamatnya pelajaran ijazah sarjana muda saya. So video ni mungkin lebih sesuai ditonton oleh adik-adik yang lebih muda ataupun kawan-kawan yang sama umur ataupun sebaya, sama ada yang belajar di uni atau poli. Saya suka idea dalam video awak. Sekolah menengah, saya suka video awak. Sekolah rendah, saya suka awak. Mahupun tadika, awak suka saya tak? Seperti pelajar normal yang lain, abang juga pernah saya juga pernah melalui zaman innocent seperti sebegini. Tengok beg dengan botol ayak pun tahu dah rare kot. Mana mau carilah. Zaman kegelapan, zaman di mana hang tak boleh geng aku kalau hang tak ada knowledge. Ini nama dia ukhuwah jahiliyah. Kemudian zaman pencerahan, zaman di mana nilai-nilai agama mula masuk ke dalam diri, membawa saya menyampaikan khutbah. Nampak style tak dengan quote tu? Nama dia Islam Contemporary. Tu zaman pencerahan lah ni. Tak apa nak cerah sangat lah, nampak lebih macam menyesatkan. Saya juga pernah banyak kali fail dekat sekolah. Alah, UPSR, PMR bukan SUA pun. Dekat foundation pun pernah fail, uni pun pernah, bercinta pun pernah fail. Alah, banyak kali ya fail. Come on lah, kita kan manusia. Fail itu bukankah lumrah kehidupan manusia? Tak ada, basically sebab tak pandai lah kot. Kalau hampa rasa sedih, rasa bodoh sebab fail, bukalah video-video politik Malaysia dan baca komen-komen di bawahnya. Nescaya anda akan berasa pandai semula. InsyaAllah. Saya juga pernah mengalami masalah malas berpanjangan yang tidak bersebab. Rasa malas nak buat semua benda. Penyakit ni selalu main masa hang baru siap assignment. Malas nak makan, malas nak tidur, malas nak keluar main bola, malas nak buat assignment seterusnya, malas nak rakam video. Malas, semua malas. Tapi apabila saya malas, saya akan call mak saya mengadu. Tahu speaker, malas. Hello, Assalamualaikum. Salam. Mak. Ya. Mak, malas. Malas apa? Malas lah, malas semua benda. Malas makan, malas belajar, malas nak hidup. Malas apa tak boleh? Tapi Alhamdulillah, walaupun mengalami pelbagai masalah, onak, duri, ranjau berliku, saya masih dikurniakan rezeki untuk grad. Alhamdulillah. Saya nak ucapkan jutaan terima kasih, especially kepada family, kepada sponsor JPA, kepada kawan-kawan, kepada cikgu-cikgu, lecturer, muallim, muallimah, ustaz, ustazah, kepada sifu, sifulan, kepada Aneh Roti Aiskrim. Mana hang pi, aku tunggu hang yang lama. Kepada anda semua yang telah memberikan sokongan dan doa maupun kritikan. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih semua. Hai, hari ini kita akan grad. Here comes the sun, doo doo doo. Here comes the sun, and I say it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Siapa yang cipta jubah ni? Jubah ni kalau masuk solat tak sah kan tak, sebab asyik jatuh. Sun, 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 here it comes. Sun, sun, sun. Mohammed Lutfi Rohimi. Here it comes.